Aina rasa bahagia. Oh, Aina Oceanite, supporter setia. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Gadis Ayu Dengan Jaka Poyo yang bisa berkokok. Okay, disebabkan ni macam last ke tu tak ni konten last kita ni? Aku nak minta kau berkokok betul-betul. Betul-betul ni. 1, 2, 3. Udah malu gila. Okay. Rim, kau nampak tak kita kat mana sekarang? Tengok depan aku ni. Kita dekat dunia Main-main lah, relax. Bumi. Kita ni serius dengan aku lah. Kita dekat mana ni? Okay, aku pusingkan kamera bagi diorang pun fikir sekali. Wait Aku ingat Apa? Okay, bawa aku pergi tempat yang kau ingat tu. Sekejap. Sekejap, kat mana? Sekejap, benda ni tarik aku kat sini, sini. Aku ikut. Kat mana? Weh, baju kau pun aku dah teringat dah something kat sini. Oh, kau macam tengah main Pokemon Go Dia tarik aku. Aku tengah. Weh, kejap, cepat weh. Sekejap. Kat mana weh? Sini. Aku ingat sini. Tapi aku ingat lagi satu. Sini rakam aku. Kat sini Sini weh. Kat sini weh. Kau ingat tak? Oh, tentu kau jumpa kat sini ke? Sini lah. Daun ni tak cakap aku. Oh, tentu kau seorang? Ha? Kau seorang tu? Tentu kan aku dengan tu. Makcik Kedah tu. Oh, ya. Weh, lepas tu. Oh, lepas tu aku datang sini. Macam macam Okay. Lepas tu dia macam ni. Dia macam ni. macam ni. Kau stop aku Mana dia? Dah. Weh. Macam tengok drama rasa. Lepas tu aku jalan. Aku nak lari kan. Lepas tu Mina Kedah tu ada kat sini. Oh, lepas tu Aiman call dia. Dia ada kat sini. Tapi sebenarnya Aiman tak call dia pun aku rasa. Oh, ya? Dia sengaja. Wish, aku rasa dia saja nak bertemukan kita. Ya, betul kau ingat tak pokok tu? Oh, ini yang kau nak bagi aku selipar. Ya, aku cuba nyorok tapi kau nampak lengan aku tu. Okey, nanti kau bagi selipar ya. Okey, kali ni kau bagi total lah sebab. Okey, betul lah serius Kau soal konten lah salah. Kita orang saja melawat kawasan untuk kali terakhir kan. Kita pun tak tahu kan. Kita tak tahu akhirat kita. Tapi betul. Kan di partnership. Aku rasa konten ni keluar je di partnership esoknya. Kau ready ke kalau kata kita dibubarkan? Aku sedih tu. Kau sedih? Asal kau nampak macam happy weh? Aku nak Mizu jap. Jom berjaya. Sebab aku dahaga weh. Kat mana weh? Mizu aku rasa tepi ni. Kat tepi tu. Okay, lah, Sambung balik conversation. Aku belanja kau lah. Okay, sedih Aku belanja kau last lah. Last lah kita tahu, kita prepare je lah. Last aku pun tak Kau tahu. yakin ke last? Manalah aku tahu. Kalau aku boleh tanya apa, aku tanya je sekarang. Tapi Kau tak tahu yakin ke last? Tak, aku tak rasa benda ni adalah. Contoh let's say kalau kita bubar sekalipun, aku tak rasa benda ni adalah benda yang terakhir. Kenapa pula? Hari ni adalah hari yang terakhir. Kenapa pula? Maksudnya Aku kau nak yakin. keluar dengan aku kalau kata kita masing-masing ada partner lain? Biar. Mana boleh, Rif? Kita kena keluar apa? Aku nak situ weh. Ni, Gila. di atas tu. Sekejap kita beli air dulu. Lepas tu kita pergi singgah atas tu. Mana boleh? Itu kedai lain tu. Mana boleh kita ambil air tu? Kita Kena ambil air tu. Tak nak. Aku nak ni. Sini Kau jadi nak move on boleh. siau. Tak, bukan move on. Ya, dua hari tu aku beli air apa Berhenti Kau beli Bukan macam. berhenti. Bukan lah. Ya ke? Tak tahulah. Aku sebenarnya tak mandi lagi ni. Boleh kalau sedap ke mandi. Boleh lah, Rif. Last ni buat benda menarik juga. Okey, babe. Disebabkan dah ni Jadi kan, pekerja Mizu. Okey tak? kau beli banyak mana yang aku bayar. Okey, serius ah? Kau beli je banyak mana yang aku bayar. Tak nak buat bayar, aku bayar. Kan. Tak apa, aku bayar. Bila aku belanja kau air. Aduh, kau dah bayar. Tak boleh lah ni. Laki main lambat kan? Laki masa dulu. Kadang air dah habis baru nak keluarkan. Sabar je. Tunggu aku bawa laki dah. Panggil datang. Pagilah backup, cari backup je. Okey, ni pun tahu. Kau nak cakap dengan dia macam mana? Kau jangan main-main
Korang kau balik. Kau balik. Saya Aina. Tak murah. Tapi ada sebut. Okay, terima kasih. Kak saya ada soalan. Macam mana nak sebut nama brand ni sebenarnya? Mixture. Mixture? Wow. Michelle. Mixture. Michelle. Siapa ni? Wih, kau ni kan dah last keluar dengan aku pun kau nak borak dengan orang lain. Boranglah dengan aku. Tak boleh tu. Aku rasa aku nak cinta dengan orang kerja Michelle. Sebab aku nak kerja situ lah. Sebab apa tau? Aku nak cinta dengan orang Michelle. Ada dia dapat free. Beli. Yeah? Yeah. Okay, sekarang ni aku nak test ingatan kau Kau dapat tak bawa kat tempat yang kau tiba-tiba bawa aku pergi kat meja tu, letak helmet kau yang kepam tu. Tengok betul ke tak? Kalau meja salah pun tolak markah kau. Kau ingat sini. Kat sini ada apa? Belum masa ada drama kat sini. Ada. Apa dia? Sinilah detiknya, pucanya. Konten lambat post and then nama Rais naik. Oh, kat sini ke? Oh, masa kau live tu Oh, lepas tu yang fans salah faham, fans pergi serang Rais tu Yang kau bagi IG dengan TikTok Rais tu. Kurang lah, kesian. Orang cari dia. Kesian editor ni. Trauma dah dia nak Hari tu edit. dia ramai orang DM. Wih. 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 Hidup. Sini weh. Mana ni kan macam kita? Wih, masa tu pun hujan lah, Riz. Sekarang pun hujan. Korang nak tengok tak? Kita orang nak duduk sini sekejap kan? Sebab aku cakap. Kau tengok? Ha? Kau rasa nak? First content, kita order hari ni. Hari ni mahal. Sekarang ni, kita last content, kita dah ni dah tak ada bajet. Sebab sebenarnya partner kau banyak sangat keluar duit. Banyak saya keluar duit. Semua konten kita orang semua keluar duit. Keluar duit banyak. Baru kata kita. Tapi pulangan Tapi pulangan mana nak sama dengan si kucing belang. Nak balik. Sabar lu, ni air ni siapa nak minum? Scuba. Tapi kalau pas kau cakap aku macam tu, tak jadi. Mesti dah tak ada dah kenangan kat situ. Ya tu. Kenangan kita takkan ku. Kita orang macam tengah buat lawatan sebelum kita orang pindah negara lain. Taklah, aku saja je. Sebab nanti kalau boleh kan, kalau lah kata kita tak partner, kalau kata aku datang dengan partner baru, aku tak nak datang sini dah. Takut aku teringat-ingat. Kan? Takut. Kadang-kadang kan diorang apa ni, fans yang buat deja vu. Ni aku takut aku sendiri yang terdeja vu. Ya, faham. So, lepas ni memang aku tak datang Tamarin dah. Lepas ni kau cari tempat yang diorang berair air tak pergi shoot mesti. Kat mana ni? Kau Air rasa air cakap? Putrajaya. Oh my god, situ lagi banyak. Situ lagi banyak. Banyak masa aku terluang dengan kau kat situ. Tapi kau perasan tak, Rif? Ha. Oh my god, kau ingat tak kat situ, Rif? Kat situ. Oh my god. Kau ingat tak? Oh my god. Aku ingat lagi kena halau ni. Kata jangan lama ni, dosa. Ya, masa Kata tu. tak baik buat maksiat je tu. Oh, Astaghfirullahaladzim, mana ada gila? Tak berdua, tadi kita duduk sini. So dia kata Mana ada berdua kan Rais dengan adik kau duduk sana. Lepas tu kita orang duduk sini. Lepas tu ada orang datang tegur, dia cakap Kau masak. kedai tutup tak boleh duduk sini. So kita orang pun macam okay, betul kita orang sambung lagi makan. Kereta kat mana weh? Kita kat belah atas. Okay, tapi sebenarnya sebelum kita habiskan konten last kita ni, aku ada hadiah nak bagi kat kau. Kau kena bagi aku hadiah. Bro. Ya, aku ada hadiah. Are you fucking kidding me? Aku ada hadiah nak. Like for real? Yeah? Yeah. Aku ada hadiah nak bagi kat kau, tapi bukan kat sini lah. Sebab hadiah tu tak ada dekat Tamarin ni. Takkan lah, aku takkan aku nak expect hadiah kat Tamarin ni ada apa risau. Ada je gila, kalau aku nak beli kat kau kena RM2 dia. Kat sini eh. Hadiah yang aku nak bagi dekat kau tu, benda tu boleh jadi kenangan yang kau akan ingat. Kiranya kau tak boleh lupa aku lah kalau kau dapat hadiah tu. Wih, tak gerak ke? Gerak. Macam Jadi barang tu aku Boxer. pakai. Bodoh tak tau. Kira kalau kau dapat barang tu kan, mesti kau macam setiap kali kau nak guna, kau macam ish, teringat Aina. Betul.
Aku pula macam mana kalau kau tak boleh lupa aku? Hari pula macam mana penangan ni? Kau memang, so far kau memang orang paling kelakar lah aku pernah jumpa. Okay, aku tak boleh dengan kau ni. Aku tanya kau nanti lah soalan ni, masa kau dapat hadiah tu. Sebab aku tahu bila kau dapat hadiah tu, masa kau terus touching, lepas tu kau terus macam jawab soalan aku dengan ikhlas. Kalau aku tanya sekarang, jadi kau Mana boleh tu, itu mungkin dukung tu. Aku ni tu lah. Okay dah. Sekarang aku nak bawa kau pergi ambil hadiah tu. Dia ambil kau, aku tak tahu. Aku tak pandai buat surprise. Kita tengoklah macam mana. Ini konten paling tak ada effort sekali aku buat dengan Riff. Tak apalah. Tapi dia walaupun tak ada effort, tapi meaning dia tu tinggi besar. Meaning konten ni ke meaning spend time dengan aku? Konten. Bukan spend time dengan aku kan? Oh. Dah konten last pun masih lagi nak ego dengan aku lah. Hantarkan kau lah. Okay lah. Tapi tolong drive buat kali terakhir. Boleh? Tak pernah pergi konten macam ni lah. Okay, korang tu pergi tengok konten Riff sekali tau. Konten ni dah macam buat live lah sebenarnya. Live santai. Kita ni tu pasal rabut gila ke tak? Kita serabut gila ni. Hari yang sama Hari ni sama ni. Hari ni kita nak kita nak shoot dua konten. Dua konten. So ni- Aku pula konten drama. Oh saya. Ini cut je konten ni. Terus Riff angkat kamera shoot konten Riff pula ni. Okay? Okay Riff. Bye. Jumpa dia mana? Kau nak bawa pergi mana? Melbourne? Jumpa mak bapak aku. Sydney? Okay, kita nak pergi beli barang, beli hadiah kat dia. Keluar hari ni memang habis duit aku. Tak boleh sekali benda tak habiskan duit aku. Okay, bye. Riff, suka rasa bosan kan? Balik-balik kita pergi IOI. Aku dah cakap dah, baiklah kau bawa aku pergi Perhentian ke Pulau Tioman ke, pergi layan kau. Tengok dugong semua. Tak cukup masa lah kita nak pergi perhentian. Pengenalan kita singkat. Ya tu. Bulan puasa, raya tu je. Kita memang berkenalan di bulan-bulan yang mulia. Bulan mulia. Lepas tu dah habis bulan mulia tu, dah jadi jahat balik. Kau lah tu masing-masing ni lah. Aku memang all the time 24 hours. Kira bagus lah kita berkenalan di bulan yang mulia. So kita macam Berubah sekejap lah. Perangai teruk kan, berubah sekejap je. Tapi kat IOI kita nak beli apa tak, aku sebenarnya nak beli kat kau hadiah. Tapi aku tak nak beli yang aku beli lepas tu belikan kau. Aku takut sebab kau cerewet kau lagi cerewet daripada perempuan. Tak adalah, aku tak minta apa pun. Aku tahu sangat. Paling aku minta yang murah sikit je. Macam kursi urut ke. Tak nak aku urut murah. Baik kau aku bagi kau Tiang basketball ke. kau nak beli dumbbell lah Riff. Ha? Kau beli dumbbell. Okay. Bagus. Kau tunggu lah nanti Abel semua. Kau kata kesado. Biasa je. Itu Abel dah cakap. Kau akan lagi hit different bila keluar daripada seorang ni, dia cakap. Akak Bella, kalau cakap kau tadi memang aku kecewa gila babi, macam tu cakap. Apa dia? Kalau Akak Bella yang cakap sendiri, yang cakap Akak Bella sendiri yang cakap kau sadar. Mesti kau koyak gila babi, kau akan trigger gila. Tak, aku tak trigger. Kak Bella, sebab Kak Bella dia macam modern friend, dia macam modern sister, dia macam modern everything. So kalau aku akan borak. kau tak payah kalau sudah cakap kau sadar. Konten dengan Akak panggil kau sadar. Kuit lah Rif, mana je lah. Sakitkan je lah hati aku sementara masih boleh sakitkan. Tak boleh kau dah ni. Tak, sekarang ni kita dah pusing-pusing kau tahu tak? Ya, sebab aku tak tahu nak beli apa dekat kau. Kau tak ada pendirian. Aku ingatkan nak beli dekat kau ni. Aku dah cakap banyak kali dah, boxer. Eh, tak payahlah. Aku beli kau vacuum. Oh ya, aku vacuum tak ada kat rumah. Kau baru beli rumah. Rumah aku tu dah penuh dengan rambut, aku tak vacuum lagi. Aku beli kat kau vacuum. Tak, kalau aku beli benda kat kau, nanti kau tak pakai. Baik kau pilih kau nak apa. Aku sebenarnya nak rumah duplex sebenarnya. Kau nak hantar. Sekejap, kau naik motor kan? So nanti kalau kan Beli aku motor baru. bukan kau beli kat kau ni. Weh sial, ini hari-hari aku datang naik office, baik aku pick up seorang-seorang kat rumah. Korang tak payah bawa kereta dah, aku pick up seorang-seorang kat rumah. Kau bayangkan kau dapat sekali belakang ni semua kau pick up. Kau bayangkan. Tunggu ya, aku pick up seorang-seorang kat rumah. Okey juga weh. Aku dah boleh cakap kat Abel tak payah bawa McLaren ke, bawa Lambo ke punya, datang lah. Aku pick up kat rumah seorang-seorang. Serius eh? Aku beli. Kau jangan macam aku beli. Cepat. Aku dah excited dah ni. Kau relax je. Korang saya suruh fikir nak apa dia tak bagi tahu. Aku dah cakap nak naik kereta api tadi. Sekejap lah bagi dia fikir. Mama ni siapa serabut? Dia memang tak ada pendirian. Okay, kalau tanya aku lah, kalau kau tanya aku soalan macam tu. Aku akan jawab. TV. Okay. Okay tak?
Kau beli aku Android TV. Aku tahu. Aku beli aku projector. Kau boleh tengok Netflix. Tak nak tengok. Sebab tu aku tak beli benda kat dia. Ya, sama-sama. Okay. Projector, kalau tak ada Android TV boleh guna. Boleh? Ya. Projector dalam dia dah ada Netflix, YouTube. Boleh HDMI ke laptop. Kalau kau nak share apa tu? Share Tak ada screen. ke jual sini? Jom masuk tengok. Ada jual ke tak? Projector macam mahal ni. Weh, sini betul-betul banyak weh. Microwave ada. TV. Okey tak? Ni. Kat TV besar ni. Sumpah. Kena berapa gila besar? RM1,200. You cukup beli TV tu. Sumpah. Kira murah RM1,200. Sumpah TV mamak gila besar nak mampus. Tak payah projektor lah. Ayen. Aku tengok baju kau macam selalu kedut di kerja. Ha? Ayen ni. Tak apa. Iron aku dah ada kat rumah. Ya. Aku dah beli dah iron kat rumah. Ya. Air fryer. Weh. Tak nak. Ni. Damn. Kau nak air fryer ke? Sini. Sini. Comel apa? Ni. Aku ambil yang mini, kau ambil yang Mickey. Ni dah macam boxer aku. Kau sumpah nak pegang boxer. Kau terpaling boxer dia sumpah. Tengok ni. Sumpah dia bangang. Dia nak Papa kuat lah lagu dia. Lagu dia kuat sangat weh. Dia ingat PS5 tu RM5 ke? Ha? Tak. Kau nampak mostly dia. Okey dah, jom lah. Jom keluar, dah, jom. Jom keluar. Ya. Saya? Alhamdulillah. Boleh belanja saya PS5 satu lah? Boleh? Belanja satu PS5. Abang jangan angguk lah, Jangan. Tak, Rizky sumpah mengarut. Dia bawa masuk kedai PS5 ni kenapa? Dia ingat aku nak beli barang RM3,000 kat dia ke? Ha? Bergambar pula, feeling artis. Okey, kita pergi Bye. Jom. Weh, aku nak beli ni. Rif. Tadi aku macam perasan kau macam senyum-senyum tengok PS5 tu. Kau berangan ke kalau aku beli PS5 kat kau? Apa? Kau berangan ke tengok PS5 tadi? Aku saja buat muka macam tu kat kau supaya kau nampak kau nanti macam Lepas tu kau nak macam buat surprise lah kat kau. Macam kamera tu lah. Allah. Kamera tu RM300 tau. Tu berapa? RM3. RM3,000. Ini pun best juga weh. Ya tu? Nintendo. Benda ni kan aku nak hadiah kat kau. Ni. Sabta? Kau nak aku buat apa? Bukan. Kan aku nak hadiah. Takoyaki. Kau nak aku buat takoyaki? Sial. Bukan, kan ni hadiah aku nak beli kat kau. So kau kena ikut apa yang aku pilih. Okey. Yang ni? Pilih je. Nice. Yang ni, nice catch. Lepas ni kau nak tanya aku kenapa aku pakai skirt, pakai blouse. Tu yang aku cakap. Kita dah masuk 2 kali kita ni. Kau tak nak? Tu aku cakap. Kalau kau dah masuk 2 kali ni, Kau tak nak ke weh? kau nak beli ke tak? Kau nak ke tak? Kau ada ke tak? Kau nak ke tak? Bang. Last question. Yang ni ada colour merah? Tolong ada colour merah. Cuma satu kali. Beli je lah yang merah sebelah tu. Tapi ni style macam nampak touchscreen ke apa? Screen pula. Aku pun nak bawa benda tu pergi kerja kat rumah. Tapi different ni besar. Aku nak pakai benda tu ni pun hari-hari atas kepala kau. Tak kat rumah. Tu beli bread toaster buka kafe kau. Weh, ni sumpah macam nak buka kafe ke tak? Bila aku ni cerit ni macam style. Macam bawa perempuan masa Sephora kata tak? Bila aku cerit ni weh. Sumpah. Macam style. Serius? Dia buat hiasan ke tak? Dia buat hiasan. Orang boleh guna. Sumpah style siapa? Kau ada rice cooker weh kat rumah? Aku tak makan nasi. Tak makan nasi Okey Mak Saleh. Sorry Aku herbivore. Sorry tu. Ambil lah tu. Kettle tu. Ni rice cooker. Kau tak makan nasi. Ni. Kau tak nak kan? Tak touch kau. Bang, last bang. Waktu function dia macam mana nak pakai? Touchscreen juga ke? Ke pilih ni ke ataupun ikut suhu? Abang dia kena pilih. Oh, okey kalau macam ni pusing Kena ikut sini. je lah. Oh. Okey, faham.
Iaitu udang, ikan, ayam. Tapi kat sini tak ada chicken popcorn. Kalau macam tu macam mana? Tak payahlah ikut spesifik sangat gila. Letaklah yang bahagian ayam. Kau macam memang suka yang ni kan? Ya, aku suka Ambil gila. je, lepas tu kau spray paint. Aku dah buat keputusan. Aku akan pilih. Oh, belum lagi konten repat ni, konten pilih-pilih. Tak, ini konten Kau ambil dulu siap-siap untuk repat ni. bukan. Re-air fryer shape. Okay. Hmm. Kalau diberi pilihan, Kalau diberi pilihan antara 3 warna ni dengan warna kelabu satu dengan warna merah satu, aku akan pilih rice cooker. Tak apa, ni. sumpah malu kan. Sumpah, tak jadi ambil warna merah. Boleh warna merah. For real? Yeah. Okay bang, Okay bang. saya dah nekat dengan jiwa saya warna merah. Ya, dengan tu bang. Dengan kettle. Tak, ceret tu biar saya beli sendiri bang. Dua-dua bang. Air fryer dengan kettle. Macam ni ke perasaan kau hari tu tunggu aku kat kedai beg? Kau nak bayar ni ke? Kau nak bayar dua-dua barang tu? Tapi aku bayar itu Omia bulan-bulan. Sumpah bagus tu kau. Ya, kalau betul kau nak beli, tambah satu barang. Ya, vacuum. Wih, tak ada vacuum warna pink Tak best lah. Kila korang saya nak bayar jap. Bang, kettle tu sekali tau. Tak ada merah. Riva tak ada merah. Tu kettle tu. Kereta tak ada merah. Bang, dia dah sedih lah. Apa? Lawa tu Ambil yang display tu weh. Online ada? Online ada? Okey, ngam. Aku tak sabar lah. Aina dah belikan aku barang. Dia kata, dia belikan aku yang fryer sial. Patut ada kettle pula tak ada warna merah. Aku nak warna merah. Tak ada kettle lah. Bang, kalau ambil display tak boleh? Display tu kita nak kena buat test. So, Oh. Lawa aku tahu tak? Kau tengok ni. Style sial. Ni kalau aku letak kat rumah aku ni. Damn, look at that bro. Tak tutup. Water. Damn. Ni kalau aku letak kat rumah aku ni sumpah. Baik lawa. bapak. Ya bro. Nak tinggal dulu ke? Ha? Kita nak pergi mana lepas ni? Dia boleh pegang dulu. Oh boleh pegang dulu? Boleh pegang dulu. Okey. Okey, jom. Kita sekarang. Banyak juga orang tinggalkan barang kat kedai orang. Oh kan? Oh, okay, so tu. Kau happy tak? Aku happy dulu dapat air fryer. Lepas ni Tak, biasa orang beli hadiah macam perfume. Kasut. Kau apa, unik. Air fryer weh. kau unik. Aku aku cakap tak murah tapi mahal. Tak, kita bukan Air unik. fryer. Bukan aku yang unik. Kita yang unik. Betul. Okey. So tak tahu lagi nak buat apa. Konten ni memang kata kat korang memang sangat-sangat natural. So weh, kursi urut. Weh, kursi urut je tu. Kursi urut. Aku rasa kau beli je aku satu AI. Kau faham tak? Oh, so lepas ni, cute. aku boleh anytime aku nak pakai apa, nak kursi urut ke, aku nak pakai iPhone baru ke, aku pergi kedai mana. Ni aku weh. Bestnya idea kau. Okay lah guys, kita orang nak pusing-pusing je. Tak tahu lagi nak buat apa. Tengoklah. Nanti korang tengok Okay? Bye. Dia ni handsome tau sebenarnya, tapi tu lah. Biasanya manusia ni kan weh, dia tak sempurna tau. Contoh kan, handsome, tinggi. Tapi tak Duit betul tak ada. sikit. Faham tak? Bukan duit tak ada tu lain, duit tu boleh usaha. Maksud aku, macam aku ada kawan ni. Dia handsome, tinggi. Perfect lah, perfect. Tapi, ya Allah, dia macam sengit sikit. Apa? Ya tu. Kalau yang sengit tu, tak tahu nak jadi apa. Bodoh aku rasa. Itu. Tak tahu aku cakap pasal dia. Okay, dah. Kita nak jalan-jalan jap. Kau tak ikut jalan-jalan ni? Betul. Sebab kita nak cuci mata je. Bodoh dia ni. A few moments later. Jom. Terima kasih bang. Saya beli bang. Jom. Cerit tak ada lah aku.
Aduh, dah lawa tu. Kau nampak macam budak-budak dapat Mainan. bukan dapat result best-best kan. Lepas tu parents beli yang PS5 kau tahu tak? Aku sumpah aku nak flag kat semua orang aku beli air fryer je tu juga. Tunjuk sikit. Kau tunjuk. So, Beritahu orang. Ni beritahu abang ni. boss, I bought this. Semua malu Weh, tak pernah aku nampak orang dating pegang air fryer. Okey korang, benda ni agak tiba-tiba. Sekarang saya tengah suruh Rif tutup mata sebab sekarang saya nak hantar dia balik. Dan saya pakai sesuatu. Kita tengok dia notice ke tak. Okey Rif, buka mata. Buka mata gila. Rif. Cepatlah. Oi, Rif, kau perasan tak aku kat mana weh? Kau tak payah over lah. Cepatlah, kau perasan tak apa yang lain kat aku? Cepatlah. Kau pakai shawl. Benda gila aku pakai shawl dia tadi. Oh ya. Yeah. Oh ni shawl lah nama dia. Ya gila. Aku pakai baju yang kau beli kat aku. Weh, ya tu. Over lah kau. Speed. Ya. Sebab kan dah last content. So aku pakailah baju yang kau bagi. By the way, saya tengah stand kamera sekarang ni guna air fryer Rif. Oh, yang kau beli untuk aku. Rif, kau perasan tak Lepas ni? aku dah boleh masak Ni, aku masuk je kereta, kau naik je rumah. Maka, kita hanya perlu tunggu keputusan Abel. So ni ibarat macam konten terakhir kita sebelum repartner. Tak apa, malam ni aku nak ambil mood ni. Tapi aku... Kan malam ni kau nak call aku. Kau setiap hari ke? Oh. Mami kita nak bodoh. Itu je lah. Bangla tu macam jam kenapa aku buat. Itu je aku nak cakap. Okay, kita memang kena berdiri nak berucap Itu je lah. Aku nak cakap thank you Rif sebab menjadi partner yang baik. Thank you sebab tahan sabar dengan keegoan aku. Itu je lah, lebih-lebih kalau aku berucap pula. Dah last content kot. Okey dah tu. Aku tak nak ni. Cukup tu. Okay, so nanti bila masing-masing dah ada partner baru, Tak nak. over lah kau. Alamak, kau bukan main tak pilih kursi aku, pilih kursi orang lain, lepas tu nak over-over. Itu je lah, buat elok-elok. Sama kak. Okay, untuk saya aku pula bagi aku cakap pula. Sebab screen time banyak dengan kau kan tengok, tapi kau tengok kan. Okay, thank you Nah first of all. First thing first, benda paling ni air fryer lah. Itu je. 2 bulan Air kita fryer. partner, kau cakap pasal air fryer. Kau bayangkan 2 bulan aku partner dengan kau. Aku tak pernah bagi air Aku fryer. dapat air fryer. Gila ke tak? Kalau 4 bulan mungkin peti ais. Amazing ke tak? Okay. That is. Maybe kalau let's say setahun, iPhone. Ya tu. Tahu kan? Asal aku cakap ya duit? Tak. Tak, so tak Ina. Kalau let's say keputusan Abel lain, kita berubah. Masing-masing ada partner masing-masing. Bertukar. Apa-apa pun aku nak, tak nak, sebab kita new gen dengan new gen. Dan aku tak nak kita as a new gen, bila dapat partner lain, kita spark dah tak ada. Faham tak? Means like engkau dah tak ada spark energy apa dah hilang. Sebab kita baru. So kita tak nak kita kena banyakkan explore. Sebab kita ini baru first partnership kita. Faham tak? So bagi aku kalau dapat partner lain, itu adalah titik permulaan untuk kita membangun lagi. Betul. So aku nak kau usaha lebih. Sama juga macam mana kau usaha, kau bagi effort untuk partnership Irif ni. Usaha dengan effort untuk konten kau. Semua benda yang kita perah selama ni, nak buat apa semua bagai, macam mana kita nak bagi layan fans macam mana semua kan. So benda-benda macam tu. Dan apa-apa pun aku harap kita boleh buat yang the best, yang buktikan yang kat Abel yang Irif ni bukan biasa-biasa. Okay. Jadi yang memang tak murah tapi mahal lah. Tak murah tapi mahal Irif. So macam tu lah. So thank you untuk semua. And hopefully Rasa macam nak hantar balik asrama pula. we can do our best. Ya. Thank you juga Rif. Sama-sama. So aku sedih weh. So tu je lah maksud aku. And then aku
Just nak cakap yang macam halalkan lah kalau contoh let's say apa-apa. Halalkan makan minum lah. Tak adalah, selama kita berpartner ni kan, apa-apa kalau let's say aku ada buat salah dengan kau ke, aku minta maaf juga. Aku maybe kadang-kadang macam belakang kamera ke, aku ada termarah kau ke, aku ada sakitkan hati kau ke, aku ada ni ke benda ke. Aku memang saja, tapi aku minta maaf. Standard lah weh, cik pasal tu, Rif lah tu. Kita. Kan, so Lepas tu ni aku nak cakap, nanti masa partner, kalau aku okey je untuk kau nak sebut nama orang lain kalau Abang tanya. Sebab kita kena grow. Tapi betul. kalau kita ikut pada benda yang berlaku. Betul. Sebab yelah Aku rasa fans pun faham keputusan kita. Kalau kita sebut nama orang lain bukan maksudnya tak hargai, tapi dia macam ni je, senang cerita macam ni je. Kita nak explore lagi. Senang cerita macam ni je. Dia bukannya Duduk penat pula bercakap dia. Sebenarnya kita orang nak buat benda ni jadi mahal tau. Kita sendiri, kita orang berdua pun dah discuss benda ni. Like kita orang nak buat benda ni kalau boleh bukan sekejap and then hilang terus. Kita nak main long term. So cara kita nak main long term is mahal. So benda yang mahal tu dia kena ambil masa. Faham? And then sekarang aku dengan Aina pun tak cukup ilmu. Tak cukup ni lagi untuk kita orang nak buat something big. Faham tak? So let's say dengan cara kita orang dengan partner baru kita belajar something new, belajar. Faham? InsyaAllah kalau let's say one day things happen, Arif kembali balik, tu akan jadi Who knows? who knows? Je. Who knows? So buat masa sekarang kita orang bukannya tak nak teruskan, kita nak buat yang terbaik. Faham tak? Masing-masing perlukan benda yang terbaik. Yes. Kita new gen dengan new gen. Kita tak boleh nak terlalu selesa dengan Arif. Kita tak boleh nak selesa sangat dengan apa yang kita ada sekarang. So nak tak nak kita kena rasa kesusahan tu. Kita pun tak tahu. Let's say partner aku nanti akan datang. Siapa partner aku? Partner kau siapa akan datang? Kau rasa sama tak macam Arif? Lain. Arif is Arif. Tak ada siapa boleh gantikan Arif. Faham tak? Yes, for real. Like, I'm not gonna lie. Yes, cool. But it is what it is. Korang pula untuk fans Arif, korang let's say if kita orang bubar, korang kena, kalau betul dia orang supporter Arif, Betul. korang support dua-dua. Jangan macam salahkan inilah, salahkan tu jangan. Kalau betul korang support Arif, maksudnya korang support Aina dan Rif. Okay? Dia tak ada salah sesiapa pun. Ini memang keputusan kita orang sendiri untuk yang terbaik. Ya. Kalau betul korang betul-betul macam Aina cakap, korang betul-betul true fans. Korang true fans Aina, korang true fans aku, korang true fans Arif. Kat mana sekalipun kita orang ada, korang tetap akan support. Itu the real fans. That's right. Bukannya sebabkan Arif bubar dah, tak nak tengok dah. That's not fans. Itu kau setakat fans, setakat macam tu je. Faham tak? Dia truly fans is dia betul-betul support. Tapi kita orang tak paksa untuk minat siapa-siapa. So kalau awak rasa nak support, support lah gitu. Betul. Tapi aku nak juga. Aku nak paksa. Aku nak paksa. Aku nak paksa. Kau memang kau paksa. Aku nak paksa. Aina tak nak paksa, aku yang nak paksa. Okay lah, dah lah. Baliklah Rif. Baliklah. Mungkin ini konten terakhir kita. Betul. Nasib kau Kau dulu sama punya nasi. Thank you. Thank you Ana. Air fryer. Bukan. Dalam. Korang thank you mana yang support Weh, ni Arif. siapa? Amsyar Akil bodoh. Bukan. Aku bukan Amsyar Akil siau. Thank you guys siapa yang support Arif daripada ni. Korang ship kita orang dari Rif ni tak ada dalam AI lagi tahun ni. Daripada Rif belum apply KP korang dah ship kita orang. So thank you. Yes. Kita pun tak tahu kan. Betul-betul. Apa-apa nak cakap is Aku tak kenal kau pun masa tu. Ya. Arif ni adalah titik mana hidup aku berubah. Betul. Aku daripada kosong. Zero. Tak ada apa. And then bila ada munculnya Arif, dia berubah banyak benda. Macam dari segi tak kisahlah kewangan ke apa benda ke kan.
And aku rasa hidup aku makin okay. Aku dapat duduk rumah, dapat sewa rumah baru. And then baru-baru itu aku dapat celebrate anniversary mak dengan ayah aku. Aku bayar semua. Ya ke? Like, aku bayar semua. Aku bayar semua. So aku rasa macam benda tu yang paling best lagi dalam hidup aku rasa masa sekarang. Kan? So bila dapat rezeki macam tu aku dapat buat, so aku rasa happy lah. And then aku happy juga untuk Arif bagi aku rezeki yang macam ni. Tanpa korang support kita orang, aku tak rasa yang aku dengan Aina akan sejauh ni. Faham tak? 2 bulan je kita partner, tapi Alhamdulillah macam ada beberapa benda yang kita achieve. Aku rasa 2 bulan, mana ada, sebulan lebih je aku rasa. Sebulan lebih banyak benda yang kita orang achieve. So macam aku terhutang budi dengan Arif. Aku terhutang budi dengan kau. Dia macam ni. Apa-apa kita buat yang terbaik. Itu je. Yes. Right? Okay So lah. untuk Aina, all the best. Do Tak your payahlah best. berucap kat aku, sedih lah tak nak. Apa-apa pun usaha lebih. InsyaAllah kita akan achieve. And then kita cuba sedaya upaya untuk naikkan partnership kita yang seterusnya. Okay. Sebenarnya sejujurnya dari masa awal kita partner, aku tak letak apa-apa harapan sebab aku tahu aku baru, aku tahu kau baru. Tak expect lah macam ni. Macam waktu tu macam berserah je lah. Naik tu rezeki, tak naik pun dah memang ditakdirkan. Tapi Alhamdulillah lah. Rif yang annoying tu, aku boleh berkawan dengan dia sampai sebulan lebih. Sorry kalau aku macam terover ke marah kau kadang-kadang. Tapi memang kau annoying. Tak ada nak buat apa. Ya. Sampai sekarang. Bising bodoh kau. Tu je lah. Thank you Rif. Lepas ni kalau dapat apa-apa job live, ambil lah. Sebab lepas ni aku dah tak boleh nak tolong handlekan. Tak boleh nak jadi PA kau dah. Kau tak sebelum ni Rif. Minggu depan ada job live ni. Sekarang dah tak ada dah. Lepas ni dah tak ada dah. Rif ni. Semoga kalau nanti dengan partner baru dapat bagi banyak job. Amin insyaAllah. Thank you. Sebab jadi sebahagian daripada perjalanan aku masuk permanent. Okay? Sama-sama Aina. Apa-apa pun kita buat yang the best. Okay? Okay. Alright. Tapi sorry dulu kau tak sempat nak tengok aku naik motor besar sama-sama dengan kau. Aku tak sempat nak jadi rider. Kau dah ada plan nak beli ke apa? Tapi tak sempat. Oh ya? Mana tahu? Kalau kita ditemukan kembali one day aku dah jadi rider. Who knows? Who knows? Ya, itu sajalah daripada aku. Who knows? Lebih-lebih nanti aku WhatsApp kau. Okay. Okay? So itu saja daripada kami Arif. Ya. Saya Aina. Saya Rif, Tak murah. tapi mahal. Arif. Rif. Jumpa lagi. Tak pernah ku sangka kita bertemu tanpa dirancang. Revive Wafa Aina. Manusia kau yang buat aku tenang. Hari-hari yang biasa jadi luar biasa bila kau ada. Gelak tawa sederhana kini jadi memori berharga. Dan masa pun berlalu tanpa kita sadar. Semakin dekat hati makin sukar. Ini cerita tentang kita yang hadir tanpa dipinta. Habiskan waktu bersama seolah dunia milik kita. Kita ketawa, kita menangis, semua rasa kita kongsi. Tapi jika takdir berbeda, kita belajar untuk reda. Walau bukan bersama, kau tetap tentang kita. Kami Arif sign off. Assalamualaikum. Walau kau dan aku tak lagi sejalan, kau
tetap tentang kita.